Korang kalau datang ke Maman, tahu tak ada satu tempat tersembunyi yang wajib korang singgah. Jom ikut saya pusing-pusing kat lorong seni cukai. Tempat ni memang suasana dia lain macam tau. Dulu lorong ni biasa-biasa je, tapi sekarang dah bertukar jadi galeri seni jalanan yang penuh dengan mural warna-warni. Lukisan kat sini bukan sebarangan tau, semua ada cerita pasal warisan dan makanan tradisi orang Terengganu. Serius, setiap sudut memang cantik untuk buat gambar kenangan. Kalau korang ada masa, boleh datang pada waktu awal pagi ataupun belah petang. Sebab dia punya cahaya matahari tu memang ngam sangat untuk kita ambil gambar. Barulah warna lukisan kat sini nampak jelas, dah gambar korang pun nampak lawa. Lukisan ni bukan dekat bahagian pintu gerbang saja tau. Dekat belakang, dekat bahagian masjid pun ada lagi. Jadi memang puas hati sangat kalau korang datang, memang panjang. Paling penting, masuk adalah percuma. Jadi korang bila lagi nak datang sini? Jangan lupa save video ni dan tag kawan-kawan korang yang korang nak bawa kat sini nanti.